Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Tersambung kitab Ayyuhal Walad pada muka surah 9 baris kelima dari bawah. Arab muka surah sebelah baris kedua dari bawah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syaikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, dan telah berkata oleh al-Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, namanya Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Al-Basri itu kerana dia orang Basrah, maka digelar sebagai Al-Basri. Imam Hasanul Basri ini termasuk salah seorang daripada Sayyidut Tabi'in. Dia penghulu Tabi'in. Siapa tabi'in tu? Orang yang dia sempat bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak ada bertemu dengan Nabi. Maka dia digelar sebagai tabi'in. Tapi nak jadi seorang tabi'in tu disyarat ke mesti dia tu berguru dengan sahabat. Jadi semata-mata seorang tu dia jumpa sahabat tidak menjadi ke dia seorang tabi'in. Dia nak dikatakan tabi'in tu dia kena berguru dengan sahabat, lama dia belajar dengan sahabat, baru dia dianggap sebagai tabi'in. Kelebihan tabi'in tu disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kurun tu satu kurun tu 100 tahun. 100 tahun yang terbaik tu ialah kurunku, yakni ketika Nabi masih hidup. Tu ialah zaman keemasan Islam tu dah. Zaman yang terbaik tu. Kemudian zaman yang mengikutnya, kurun yang mengikut zaman Nabi, iaitu zaman tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang mengikutnya pula dinamakan sebagai zaman tabi'in. Ulama-ulama mazhab, imam mazhab tu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, itu semuanya di zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Itu dah zaman yang terbaik. Antara Sayyidut Tabi'in, penghulu kepada para tabi'in, kalau penghulu sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau penghulu tabi'in tu antaranya ialah Al-Imam Hasanul Basri. Dia ada beberapa orang penghulu tabi'in ni. Antaranya Imam Hasanul Basri, ada lagi Sayyidina Al-Imam Sufyan As-Sauri itu dah. Kalau di kalangan tabi'in ia perempuan, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, itu penghulu tabi'in. Nama sebenarnya Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, tapi lebih dikenali Al-Imam Hasanul Basri.
orang Basrah ketika lahirnya ditahnik oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya belah mulut dia tu Sayyidina Umar. Bila dia besar sikit, dia dididik oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tu jadi tokoh besar tu, Imam Hasanul Basri tu. Belah mulut dia pun orang hebat dah, Sayyidina Umar. Mendidik dia pun orang hebat pula, Sayyidina Ali. Maka munasabah dia jadi seorang ulama besar, Sayyidut Tabi'in gitu dah. Ya, kita ni jadi top pakar, moga mendidik kita pun tak berapa pakar gitu dah. Kata Imam Hasan al-Basri, yaqulullahu ta'ala li'ibadihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hambanya pada hari kiamat. Ya, Imam Hasan al-Basri itu tahu mana Allah Ta'ala tu akan berfirman, akan memberitahu sekian-sekian pada hari kiamat. Kiamat dia tak berlaku lagi. Ya, Imam Hasan al-Basri itu dia pernah mendengar hadis daripada Nabi lah. Ya, dia pernah dengar Nabi kata di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan berkata sekian-sekian. Tapi gapo dia dengar daripada Nabi itu dia tidak sandar kepada Nabi, dia terus royak. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari akhirat. Dia tahu itu daripada Nabi. Kita mana boleh reka tu, haram kita reka tu dah. Allah berkata sekian-sekian padahal tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Ya haram gitu. Tak boleh kita pandai-pandai. Allah berkata sekian-sekian, itu haram tu dah. Nabi berkata sekian-sekian padahal tak ada hadis pun. Itu haram tu, menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Allah. Mana boleh kita kata Allah berfirman sekian-sekian. Tak ada dalam Quran. Haram tu. Mesti daripada hadis. Jadi Imam Hasan al-Basri itu bukan dia mereka-reka, dia pandai-pandai tu kata sekian-sekian. Maksudnya dia dengar daripada Nabi lah. Itu dinamakan hadis maqtu'. Tu dah. Sekadar terhenti pada tabi'in. Kalau hadis tu disebut oleh sahabat, tetapi sahabat tidak royak tu daripada Nabi. Tapi bila dicek tengok, bila ulama-ulama hadis cek, rupanya ni hadis Nabi, cuma sahabat tak royak, dia dengar daripada Nabi. Dia terus royak hadis tu. Tanpa dia royak, dia dengar daripada Nabi. Tu dinamakan sebagai hadis mauquf gitu. Kalau hadis tu diberitahu daripada Nabi, sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar daripada Rasulullah, itu dia panggil hadis marfu'. Itu kategori hadis tu dah. Macam Imam Hasan al-Basri, dia bukan sahabat, dia tak ada jumpa Nabi. Dia dengar hadis ni daripada sahabat. Sahabat mendengar daripada Nabi. Tapi Imam Hasan al-Basri tak royak. Dia mendengar daripada Rasulullah sekian-sekian dah. Dia tu royak isinya selalu. Itu dinamakan hadis maqtu'. Tu dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-Nya pada hari kiamat, udkhulu ya ibadil jannata. Udkhulu, masuklah kamu sekalian. Ya terjemuh masuklah kamu sekalian tu pada waw tu, udkhulu panjang tu kan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, al jannata, akan syurga. Masuklah kamu sekalian kepada syurga, yakni ibadihil mu'minin. Allah Ta'ala akan berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman pada hari akhirat, masuklah kamu sekalian ke dalam syurga. Bi rahmati, dengan rahmatku. Gitu dah. Jadi seorang itu masuk syurga bukan dengan amal, tapi dengan rahmat. Nak masuk syurga dengan amal kita tu tak pada tu. Kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi nak mendapatkan rahmat Allah mesti dengan beramal. Gitu dah. Mesti kena semaya, kena menuntut ilmu, kena taat, kena ibadat. Barulah seorang itu mendapat rahmat. Bila dia mendapat rahmat, nanti dia akan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat, bukan dengan ibadat.
Kalau ibadat kita tak cukup nak masuk syurga tu. Ibadat kita tu tak banyak, kita tu malah tu dah. Ya semaya pun ala qadar. Ya zikir kita tu berapa yang seharinya tu dah. Semaya pun tidak khusyuk, ya sedekah kupi gitu dah. Jadi ilmu tak ada tu. Macam mana kita nak masuk syurga dengan amalan kita? Jadi seorang tu akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah tu mesti beramal, gitu. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Jadi kita kena berbuat baik supaya mendapat rahmat. Dengan rahmat tu masuk syurga, gitu lah. Jadi masih lagi kena beramal. Jangan seseorang tu bui alasan tak perlu beramal sebab kita masuk syurga bukan dengan amalan tapi dengan rahmat Allah. Ya kalau dia mau tidak beramal, macam mana dia mau nak mendapat rahmat? Masalahnya, gitu dah. Nak beramal tu ya mesti dengan ilmu pula. Macam mana seorang itu nak beramal tanpa ngaji, gitu. Dia nak semaya tanpa ngaji hukum hakam semaya. Ya lagu mana? Mesti semaya dia tu salah. Dia nak bersedekah tu ada syarat tu dah. Sedekah tu ada gapo tu dia panggil ya syarat-syarat dia tu. Bukan mudah-mudah kita boleh bersedekah tu dah. Ya kalau kita tu nak bersedekah kepada orang, ya pasti ke nafkah mak ayah kita ditunaikan dulu. Nafkah anak isteri ditunaikan dulu, ya baru bersedekah. Kita ada syarat tu ke. Jangan pula kita bersedekah kepada orang luar, anak isteri kita tak cukup makan, ya, tak ada pahala gitu. Tak ada pahala gitu. Mesti dengan ilmu. Jadi gapo-gapo pun ilmu dulu. Setelah kita memiliki ilmu, kita beramal, maka barulah amalan kita tu mendapat rahmat. Bila seorang itu mendapat rahmat, barulah ia masuk syurga, gitu dah. Allah Ta'ala akan memerintahkan kepada hambanya pada hari kiamat, hambanya yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam syurga dengan rahmatku, waqtasimu biqadri a'malikum, dan bahagikanlah ay darajataha au darajatiha, bahagikanlah kedudukan darjat di dalam syurga tu mengikut kadar amalan kamu, gitu dah. Jadi orang masuk syurga tu banyak pangkat pula tu berdasar ke amalan mereka. Orang yang banyak amal syurganya lebih tinggi, orang yang amalan kurang syurganya rendah, gitu dah. Maksudnya amalan tu masih diperlukan. Kalau kita memang ahli syurga dah pun, kita masih kena beramal. Kita masih perlu beramal supaya kita dapat kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Tu kalau tentu kita ahli syurga, apatah lagi kita ni tak tahu ahli syurga ke dak, gitu dah. Yang perangai uduh, ibadat malah tu nampak berat-berat ahli neraka kita ni, gitu dah. Apatah lagi tak tahu kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Kalau orang yang tahu dia ahli syurga sekalipun, dia masih perlu beramal supaya dia boleh dapat kedudukan yang tinggi dalam syurga, gitu dah. Tu sahabat-sahabat tu kan, semuanya al-mubashirina bil jannah. Sahabat Nabi itu semuanya dijamin syurga tu. Sekitar 70,000 pada satu pendapat. 70,000 orang sahabat tu semuanya dijamin syurga belaka tu. Tapi tak ada sahabat tu ya tak semaya apa dijamin syurga tak ayah maya. Tak ada tu. Bahkan ibadat tu, ibadatnya sahabat tu dalam satu riwayat disebutkan ibadatnya sahabat ia paling malah. Tu paling malah. Nah, paling malah sekali di kalangan sahabat, tidak kurang 10,000 zikir sehari. Tu sahabat yang paling malah, gitu dah. Padahal dijamin syurga tu. Ya, sebab sahabat lagu mana pemikiran sahabat tu? Kalau kita dijamin syurga sekalipun, kita masih wajib beramal supaya kita dapat kedudukan yang tinggi dalam syurga. Apatah lagi kita ya tak tahu kita ni syurga ke neraka. Lebih lagi lah kita ni kena beramal, gitu dah. Di Imam Ghazali ni dalam bab ni
nak menekankan kita supaya beramal gitu dah. Jangan apa ni yang menyerah kepada takdir gitu dah. Ya Tuhan takdir dah syurga neraka ikutlah. Duduk mana-mana gitu. Tak boleh, mesti kita tu usaha beramal. Baik. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ayyuha kalimatu nida. Dia panggil ayyuha. Bila kalimatu nida, dia punya munadi yang diseru. Kalimatu nida tu kalimah seruan. Ayyuha, wahai. Ya, bila diseru, ada orang yang diseru. Orang yang diseru tu dipanggil munadi. Orang yang diseru ni mesti kena ada alif lam. Itu kaedah bahasa Arab tu dah. Sebab tu ayyuhal waladu. Gitu. Ayyuhal. Maksudnya ya waladi, wahai anakku. Kata Imam Ghazali, wahai anakku. Terus Imam Ghazali itu memposisikan, meletakkan dirinya seperti seorang ayah. Jadi kita yang duduk ngaji kitab Imam Ghazali ni, dia anggap seperti anak dia gitu. Jadi dia menasihati kita dengan gelar ayyuhal waladu, bermakna ya waladi, wahai anakku. Apa nasihat Imam Ghazali itu? Malam ta'mal, selama engkau tidak beramal, lam tajidil ajra, engkau tidak akan mendapatkan pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak takdir tu kan, malam ta'mal ay a'mala salihata, selama engkau tidak beramal, yakni beramal dengan amalan yang soleh gitu. Lam tajidil ajra ay minallah, engkau tidak akan mendapat ganjaran pahala, anugerah daripada Allah. Selama seorang itu tidak beramal, dia tidak akan diberi ganjaran, anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat ke anugerah, pahala dan sebagainya, dia mesti beramal dengan amalan ya soleh. Maksud amalan yang soleh tu amal yang dikerjakan dengan ilmu. Itu amalan yang soleh tu dah. Selama seseorang itu tidak beramal, dia tidak akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerja dunia ke gitu ke. Seseorang itu tidak akan diberi upah, diberi gaji kecuali apabila dia selesai kerja. Ke dunia gitu. Kalau kerja tak selesai, bos dia tidak akan beri gaji, tidak akan beri upah. Tidak. Sama juga seorang tidak beramal tak ada pahala gitu. Dia ada juga satu pemahaman orang tu tak si beramal kerana takut tak ikhlas gitu dah. Tu alasan orang-orang malah tu dah. Ya nak sedekah tapi takut tak ikhlas, nak taubat tapi takut tak ikhlas, nak semaya tapi takut tak ikhlas gitu dah. Tu gelap pemahaman gitu. Ikhlas ni hanya boleh diketahui setelah kita beramal gitu. Jadi macam mana seorang tu amalan tak buat lagi, tiba-tiba takut tak ikhlas gitu. Ya tak semaya apa takut tak ikhlas pun tak jadi juga. Padahalnya ikhlas ni hanya kita tahu selepas kita beramal, baru kita tahu. Kita semaya dulu baru kita tahu hati kita ni ikhlas ke tak. Kalau kita buat ibadat tu kerana manusia, kerana malu kok ya, kita hanya tahu selepas kita beramal gitu. Jadi beramal dulu, jangan meninggalkan amal kerana takut tak ikhlas. Salah pemikiran gitu tu. Hukia, dihikayatkan, diceritakan, anna rajulan, mana kursi ni kau tu habis-habis minyak ke apa? Hidrolik. Hukia, dihikayatkan, diceritakan, anna rajulan, bahawasanya seorang lelaki, rajulan isim bagi anna, bahawasanya seorang lelaki min Bani Israel, daripada Bani Israel. Bani Israel itu, Bani itu maksudnya anak cucu. Israel itu nama bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Gelar Nabi Yaqub Israel.
Isra yang berjalan malam. Nabi Yakub ni dia suka jalan pada waktu malam. Moga umat dia tu banyak jaga malam. Jadi dia akan jalan waktu malam untuk dakwah, tu dah. Maka dia digelar Israil yang berjalan malam. Tu. Namanya Yakub. Anak cucu Nabi Yakub ni ada ramai, no? Antaranya Yahuda. Daripada Yahuda ni lahirnya keturunan Yahudi. Gitu dah. Anak dia ramai. Daripada keturunan Nabi Yusuf, keturunan Bunyamin tu lahirnya Bani ataupun bako Arab, tu dah. Daripada keturunan Yahuda tu lah lahirnya Yahudi lah ni tu. Jadi orang-orang Yahudi lah ni tu dinamakan Bani Israel. Anak cucunya Israel, anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau ia tepatnya tu laknat ke atas Bani Israel Yeloni tu. Bani Israel Yeloni, anak cucu Nabi Yakub Yeloni tu dah. Ia jahat-jahat tu. Jadi tak betul kalau kita kata laknat ke atas Israel. Israel laknat, ya tak betul tu dah. Israel tu kena kepada Nabi Yakub sebenarnya tu. Tapi orang tak tahu sejarah tu. Laknat Israel, laknat Israel. Ya betulnya anak cucu Israel tu yang sebenarnya Bani Israel. Ataupun lebih tepatnya Yahudi gitu dah. Laknat Yahudi gitu. Ya jahat tu Yahudi. Israel tu nama moyenya gitu dah. Nama moye kepada orang-orang Yahudi, iaitu Nabi Yakub. Tapi yalah orang yang kecek tu kadang-kadang dia pun tak tahu sejarah tu dah. Laknat Israel tak ada masalah lah. Mungkin dia bukan maksud ke Nabi Yakub, tapi kerana dia tak tahu sejarah tu. Seorang lelaki daripada Bani Israel, maksudnya umatnya Nabi Yakub ataupun keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, abadallaha ta'ala sab'ina sanatan, beribadat kepada Allah selama 70 tahun. Ibadat dia tu 70 tahun, bukan umur dia 70 tahun dah. Dia beribadat tu dalam tempoh 70 tahun. Bani Israel dulu umur panjang-panjang tu dah. 200, 300 tahun tu umur dia. Di 70 tahun umur dia tu hanya digunakan untuk beribadat. Jadi bukan umur dia umur 70, mati umur 70, bukan. 70 tahun ibadat. Gitu. Ya kita umur kita 60, ibadat kita tu berapa hari ya sebenarnya? Dah umur 60, start semaya umur 15. Ya semaya tu pun hanya 10 minit untuk sewaktu. Kalau kira-kira tu mungkin makan tu lagi lama daripada ibadat kita tu dah. Walaupun umur 60 tahun, ibadat kita tu berapa bulan ya sebenarnya. Bani Israel ni dahsyat ni, 70 tahun ibadat. Ibadat umur dia mungkin 300 tu dah. Ibadatnya 70 tahun tu. Selepas dia sudah beribadat 70 tahun, fa'aradallahu ta'ala, maka berkehendak oleh Allah. Maksud berkehendak, yakni Allah Ta'ala menentukan sedia kala lagi, ayyajluwahu 'alal malaikati, bahawa menyatakan, menzahirkan kemuliaan hamba ni, Bani Israel yang beribadat 70 tahun ni, Allah Ta'ala nak menzahirkan kemuliaannya di hadapan para malaikat. Jadi Allah Ta'ala nak memperkenalkan ada seorang hamba Allah yang begitu istimewa ni, beribadat sudah 70 tahun. Allah Ta'ala nak memperkenalkan hamba ni kepada para malaikat. Nak suruh malaikat kenal ni orang yang istimewa ni di sisi Allah. Ataupun Allah Ta'ala tu nak mengiktiraf hamba ni di sisi malaikat. Tu lagu mana? Allah Ta'ala nak memperkenalkan, nak memuliakan hamba ni di hadapan para malaikat tu Tuhan buat kan tu. Fa arsalallahu ilaihi malakan, maka Allah Ta'ala menurunkan kepadanya, kepada lelaki ni, satu malaikat. Allah Ta'ala hantar kepada dia, mengutus kepada dia seorang malaikat pergi jumpa dia. Gapo malaikat tu buat? Yukhbiruhu, mengkhabarkan, memberitahu kepada lelaki ni, annahu, bahawasanya, ma'atil kal ibadati, berserta sekalian demikian ibadat kepada Allah,
70 tahun dia mau beribadat kepada Allah tu, la yaliqu bihi dukhulul jannati, tidak melayakkan engkau untuk masuk syurga. Gitu. Malaikat tegur ayat dia tu, mu ibadat 70 tahun tak layak masuk syurga. Gitu dah. Allah Taala perintah ke malaikat tu gira ayat kepada hamba ni gitu. Ya walaupun mu sudah beribadat 70 tahun, tak layak mu nak masuk syurga tu. Gapo jawab hamba ni? Falamma balaghahu, maka apabila sampai kepadanya khabar tu, dia tahu khabar tu, ataupun boleh juga baca balaghahu pun boleh. Kalau balaghahu fa'ilnya malaikat tu dah. Maka apabila malaikat tu menyampaikan berita tu kepada dia bahawasanya dia tidak layak masuk syurga walaupun beribadat 70 tahun, apa jawab hamba ni? Qal abidu, menjawab oleh hamba ni, nahnu khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budahu. Yo, dahsyat dah jawab hamba tu. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadat. Kita diciptakan hikmah, diciptakan kita ni supaya beribadat kepada Allah. Fayambaghi lana an na'budahu, maka sepatutnya bagi kita untuk menyembah dia, menyembah Allah. Gitu. Kita diciptakan untuk beribadat, ya kita beribadat sudah. Gitu. Allah Taala nak bui syurga ko, nak bubuh kita dalam neraka ko, ya tu bukan urusan kita. Urusan kita tu beribadat, taat kepada Allah. Ya masuk syurga, alhamdulillah. Dimasukkan ke neraka, ya redha gitu dah. Engko kita tu hamba tu. Jadi kalau hamba tu dia hanya taat kepada perintah Tuhan gitu dah. Kepada perintah tuannya, hamba tu gitu. Ikut tuan dia suruh tu dah. Jadi cuma dari kitab Minhajul Abidin tu Imam Ghazali kata kan, tidaklah Allah Ta'ala tu menzalimi hambanya. Kalau memang hamba tu di atas dunia ibadat tak tinggal, seorang yang taat, seorang yang ikhlas, seorang yang alim tu dan menuntut ilmu, kemudian beramal sebagaimana dia ngaji tu, Allah Ta'ala tidak akan menzalimi dia. Tiba-tiba hari akhirat tu bubuh neraka. Ya doh. Cuma katalah seorang hamba tu di atas dunia beribadat, tapi di hari akhirat tiba-tiba dimasukkan ke dalam neraka, ya redha kita. Tak ada arah tu dah. Kita hanya hamba tu. Nah, kita beribadat bukan kerana syurga, bukan kerana nak masuk syurga, dan bukan kerana takut neraka. Tapi orang yang betul-betul ikhlas tu, dia beribadat kerana dia sedar kedudukan diri dia. Kita ke hamba, kerana hamba kena ibadat. Syurga neraka tu urusan Tuhan gitu. Jadi kita tak masuk campur tu urusan Tuhan. Dia nak letak kita neraka, kau nak letak kita syurga, kau kita tak masuk campur tu. Tugas kita ke hanya ibadat. Jadi kita beribadat kepada Allah dengan ikhlas. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam syurga sudah. Gitu. Ya orang ya ikhlas peringkat tinggi tu gitu dah. Orang yang berdoa kemudian tidak diterima doanya oleh Allah, ya dia tak ada masalah tu. Redha. Ya sebab dia sedar diri dia hamba tu kena minta. Jadi dia pun doa, dia minta kepada Allah. Allah tu Tuhan, dia akan buat sebagaimana yang dia kehendaki. Tuhan tak perlu dengar kata kita. Dia Tuhan. Tuhan tu berkuasa mutlak. Jadi Tuhan tu tak perlu dengar kata kita, tak perlu turut keinginan kita. Kita doa minta nak kaya, Tuhan kena beri kaya. Ya siapa kata gitu. Tuhan tu berkuasa mutlak, dia tak perlu ikut keinginan hamba, tapi hamba kena minta, kena berdoa kepada Tuhan. Dia tak sebui, ya kita kena redha sebab dia Tuhan, dia berkuasa mutlak, dia tidak perlu mengikut keinginan hambanya. Dia menentukan apa yang terbaik untuk hambanya. Ya sudah gitu dah.
orang yang ikhlas peringkat tinggi tu gitu dah. Dia beribadat tak kisah syurga neraka. Apa dia beribadat? Kerana dia sedar dirinya seorang hamba. Gitu ya. Tu orang yang betul-betul ikhlas tu. Sehingga ke lelaki di kalangan Bani Israel ni, malaikat mai royak, mung tu tak layak masuk syurga, mung ahli neraka. Tak ada masalah. Kami diciptakan untuk beribadat. Jadi kami beribadat. Syurga neraka urusan Tuhan gitu. Walaupun malaikat royak dia gitu, masih lagi dia beribadat tu. Nah. Itu hamba tak boleh bayar ke tu. Lagu mana kalau malaikat tu mai royak kita tu dah. Tiba-tiba pukul 4 orang ketuk pintu, dia buka-buka malaikat gitu dah. Malaikat pun royak, demo ahli syurga gitu dah. Demo ahli syurga. Tu hamba rasa tak maya subuh dah kita tu. Sebab ahli syurga dah maya subuh gapo lagi gitu dah. Ataupun malaikat tu mai royak, mu sebenarnya ahli neraka gitu. Kalau gitu baik jadi jahat lalu mudah. Memang ahli neraka kan gitu. Tapi dak orang yang betul-betul faham dia tu hamba kena taat Tuhan. Walaupun dikatakan dia ahli neraka, ya masih lagi ibadat tu. Masih lagi ibadat. Gitu. Dalam bab taubat pun gitu ke. Kita tu diperintah ke bertaubat. Kerana kita hamba yang banyak berdosa. Jadi setiap masa kita tu mesti menyesal. Kerana jatuh dalam dosa. Jatuh lagi dalam dosa, yang menyesal lagi. Bertaubat lagi. Jatuh lagi dalam dosa, yang menyesal lagi. Bertaubat lagi. Itu dah. Adakah diterima taubat kita? Ya tu bukan hijau kita tu dah. 10 kali bertaubat pun, 100 kali bertaubat pun, terima tak terima tu urusan Tuhan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, setiap kali berbuat dosa, ya bertaubat gitu. Jadi kita bertaubat sudah. Tuhan terima ke tak taubat kita. Banyak kali dah kita buat dosa, kemudian jatuh pula ke dalam dosa yang sama. Dah tu bukan hijau kita gitu. Bukan kerja kita tu, Tuhan terima ke taubat kita. Itu bukan kerja kita. Kerja kita bertaubat, jatuh oleh dosa, menyesal, bertaubat, berazam, tak buat dah dosa tu. Ya sambil-sambil jaga diri, kemudian jatuh lagi dalam dosa, ya menyesal lagi, bertaubat lagi, tak ulang dah dosa tu, jatuh lagi, ya ulang lagi. Proses tu dah. Mudah-mudahan kita tu mati dalam keadaan tengah bertaubat. Gitu dah. Orang yang bertaubat semua, walaupun jatuh lagi dalam dosa, dia bertaubat lagi, jatuh dalam dosa, bertaubat lagi. Mudah-mudahan dia akan mati ketika tengah taubat. Akan mati husnul khatimah tu. Mati yang baik, mati tengah taubat. Tak ada masalah tu. Tertipu orang-orang yang bertaubat tu nak tunggu masa gitu dah. Tunggulah nanti betul-betul bersedia baru dia nak bertaubat daripada dosa. Ya dia nak tunggu dia betul-betul bersedia. Mungkin dia akan mati sebelum dia bersedia. Gitu dah. Bila dia nak bersedia bertaubat tu nanti tunggu gapo ni, tunggu line, tunggu peceng, tak ada hijau kita bertaubat. Mungkin dia akan mati sebelum dia peceng. Gitu tu tertipu tu dah orang gitu. Taubat tu ya taubat segera. Taubat segera. Lama ke buat pula dosa. Lah kalau kita buat pula, kita taubat pula. Gitu dah. Lama ke jatuh pula dosa, ya taubat lagi. Mudah-mudahan ketika kita bertaubat tu, kita pun mati ketika tu tak ada buat dosa. Gitu dah. Imam Ghazali tu dalam Minhajul Abidin tu dahsyat tu. Mana dia kata, seorang yang bertaubat, kemudian dia bimbang lama ke buat dosa pula ke. Ya. Mungkin kamu bertaubat, mu tak ada buat dosa, mu mati dah. Gitu. Ke mudah gitu kan. Dia takut lama ke tobat pula, mungkin buat pula. Mungkin dia mau tobat dia mau mati tak ada buat pun. Ke selamat kalau gitu. Jadi baik bertaubat segera tu dah. Baik. Falamma raja'al malaku. Malaikat ni pun selepas royak, selepas beritahu kepada hamba ni, dengar jawapan daripada hamba ni,
dia pun kembali kepada Allah, kembali bermunajat kepada Allah maksudnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada malaikat, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hamba-Ku? Bila mugi royak dia tu ahli neraka, hamba-Ku kata gapo? Gapo yang dia jawab? Qala, jawabnya malaikat, "Ilahi, wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala." Engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh hamba-Mu. Ya Allah Maha mengetahui kan. Tuhan tahu gapo yang dijawab oleh Bani Israel tu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza huwa lam yu'rid an ibadatina." Izan, jadi dia tidak berpaling daripada menyembah kami. Walaupun malaikat diroyak dia tu ahli neraka, dia tetap beribadat kepada Allah. Fanahnu ma'al karami, maka aku dengan kemuliaanku, la nu'ridu anhu, tidak akan berpaling daripadanya. Yani tidak akan berpaling, la nu'riduhu anir rahmah, tidak akan menghalang rahmat daripadanya. Yani kami akan memberi rahmat kepada dia, kerana dia tu tidak berhenti daripada ibadat, walaupun malaikat diroyak dia tu ahli neraka. Jadi aku pun tidak akan berhenti daripada memberi rahmat kepada dia sehingga dia akan masuk syurga. Gitu dah. Ashhidu ya malaikati, bersaksilah wahai para malaikatku, bersaksilah anni qad ghafartulah, bahwasanya aku mengampun ke baginya. Ya, dosa-dosa yang dia buat aku ampun ke. Sebab dia tu beribadat dengan betul-betul ikhlas, kerana Allah. Ya, tak ada masalah syurga neraka ya cerita nombor 2 tu. Pahala ya cerita nombor 2, dia beribadat kerana dia hamba, memang tugas dia. Jadi kerana tu Allah Ta'ala memberi rahmat kepada dia, mengampun ke seluruh dosa-dosa dia. Itu orang yang betul-betul ikhlas tu. Iblis tu putus asa daripada menipu orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata setan tu. Semua dia akan sesat ke, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Kalau ia ikhlas, setan tu putus asa tu dah. No menipu hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang beribadat betul-betul kerana Allah, tidak kerana makhluk, tak seh kepada pujian makhluk, bukan kerana malu kepada makhluk, tapi dia beribadat kerana sedar kedudukannya sebagai seorang hamba. Malaikat iblis, setan putus asa nak tipu orang lagu ni, tu tidak akan berjaya tu. Tapi kalau orang tu tidak ikhlas, beramal kerana manusia, beramal supaya dipuji, beramal kerana malu kepada manusia, beramal untuk nunjuk kepada manusia, orang lagu ni ya mudah-mudah setan tipu tu dah, mudah-mudah tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. ثم قال المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.